Sekolah menjadi meriah apabila muzik dimainkan di sepanjang lorong dan pelajar menari dengan gembira. Namun, ketika itu, sebuah kotak misteri tiba-tiba muncul di lorong, membuat semua orang berasa ingin tahu. Pada kotak itu, kata-kata Barbie dan Ken menonjol. Yang menarik ialah kotak itu tidak bergerak sendiri, tetapi ditolak oleh tikus-tikus kecil, mencipta suasana lucu. Pasangan pink yang rosak. Ini sangat menarik. Ketika semua orang menikmati muzik yang meriah, pemain muzik tiba-tiba rosak, membuatkan seluruh pentas terhenti seketika. Setelah itu, sepasang suami istri dengan gaya yang sangat misteri muncul di sebelah lain lorong, mewujudkan suasana yang pelik yang menarik perhatian semua orang. Ternyata mereka adalah Wednesday dan Ginu, pasangan dengan gaya yang sangat keren dan misteri. Kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana persembahan sebenar kelihatan. Pasangan kulit hitam kaya. Ting menekan butang pada pembesar suara dan serta-merta muzik bunyi yang sangat kuat dimainkan, membuat seluruh lorong bergegar dengan setiap rentak. VIP. Dengan perhatian guru masuk, tetapi dengan lembut menyertai muzik. Cikgu kami menari dengan sangat baik. Halo semua. Hai, Puan. Oh, hari ini sekolah kita menganjurkan pertandingan tarian. Ada sesiapa yang mahu sertai? Hai di sana. Hei kamu semua perempuan, ayo semua ikut serta. Korang Betul semua tu. penari Jom, hebat. sertai kami. Kami ingin menyertai pertandingan itu. Okey, ikut saya. Kedua pasangan masuk ke kawasan latihan dan gembira kerana ia luas dan sesuai. Selamat datang semua ke pertandingan. Pastikan berlatih bersungguh-sungguh, ya? Jumpa anda semua di atas pentas. Ya. Mari kita berlatih sekarang. Barbie dan Ken mengangguk satu sama lain dan dengan cepat menghidupkan muzik untuk mula berlatih. Namun, kerana peralatan itu sangat lama, mereka mula menghadapi beberapa masalah. Pembesar suara rosak. Apa kita nak buat sekarang? Itu lucu. Oh sayang, kamu kelihatan sedikit tersesat sekarang. Hei, lihat ini.
Wednesday menjentikkan jarinya dan Ting muncul dengan segera. Dengan kemahirannya, dia dengan cepat bermain banyak alat muzik dan mencipta muzik yang meriah. Mari kita beri tumpuan, Barbie. Dalam perjalanan ini, mempunyai kawan di sisi anda adalah perkara terbaik kerana mereka boleh saling menyokong dan berkembang bersama-sama. Oh, saya ada idea. Hai. Hai, burung kecil. Boleh tak kamu semua buat bunyi untuk saya? Mari kita kembali ke latihan. Terima kasih kepada bantuan burung kakak tua. Kedua-duanya boleh lebih fokus pada latihan mereka. Baiklah, jom kita berlatih bersama. Rabu dan Jinwoo juga mula berlatih. Kedua-duanya sangat profesional dan yakin dalam setiap gerakan. Kita menari dengan begitu baik. Kita mungkin akan menang ini. Sudah tentu. Aduh, tetapi pertama, kita perlu memakai kostum. Biar saya buat solekan awak dulu. Di atas panggung, anda tidak boleh tampil tanpa solekan. Jadi Barbie mula mengenakan solekan pada Ken. Dia memilih bahan-bahan semula jadi untuk kecantikan dengan teliti, tetapi hasilnya sedikit pelik. Giliran saya untuk melakukan solekan awak. Sekarang, giliran Ken untuk membuat solekan Barbie, tetapi hasilnya sama lucu dan tidak dijangka. Aduhai, solekan ini tak berapa sesuai. Mari cuba sesuatu yang lain. Saya ada cara. Sebaik sahaja Ken selesai bercakap, dia membuka kotak misteri dan di dalamnya terdapat peri kecil yang bersinar dengan cahaya. Halo. Hai pari kecil, tolong bantu kami membuat solekan. Okey. Dengan sihirnya, peri itu cepat membantu Barbie dan Ken. Dalam sekelip mata, kedua-duanya berubah banyak. Bye! Sambil menikmati penampilan ceria mereka, pasangan itu tiba-tiba melihat seekor kelawar terbang melintas, membawa kotak solek, dan menuju terus ke arah Wednesday dan Jinwoo. Tolong solekkan kami berdua. Okey. Ting sangat berbakat. Dia juga bertindak sebagai juru solek, membantu pasangan itu bersinar dalam gaya unik dan mengagumkan mereka sendiri. Malah gaya rambut mereka juga dibuat dengan teliti, dan kedua-duanya sangat gembira dengan penampilan baru mereka. Tiba-tiba, banyak objek terbang di merata tempat datang dari Barbie dan Ken. Mereka sibuk mencari dalam kotak, dan Ken akhirnya menemui sehelai kain.
Barbie tiba-tiba mendapat idea baharu. Dia dengan cepat memasukkan sebiji pit ke dalam periuk, menggoncangnya dengan baik, dan memulakan eksperimennya. Selepas beberapa usaha, Barbie mencipta campuran merah jambu. Ken dengan lembut melapisi cecair ke atas fabrik, dan ia perlahan-lahan berubah menjadi warna merah jambu terang. Sekarang kedua-duanya mula memotong dan menjahit. Mari kita tunggu dan lihat apa hasil mereka. Jadi hanya menambah beberapa butiran lagi kepada dua reka bentuk tersebut dan mereka siap. Pakaian kita kelihatan cantik sangat. Hei, kami juga perlukan pakaian kami siap. Pasangan serba hitam itu enggan berputus asa dan segera bertindak. Apabila mereka membuka kotak itu, terdapat labah-labah kecil di dalamnya dan mereka mula menggandakan diri menjadi lebih banyak lagi. Dari situ, mereka mencipta dua reka bentuk yang sangat unik, keren, dan bergaya. Semua orang mengenakan pakaian yang mereka buat dengan bangga dan kini mereka bersedia untuk persembahan. Masuk untuk bersinar di atas pentas. Dan sekarang sila sambut Wednesday dan Ginu. Sudah tiba masanya untuk naik ke pentas. Mari lihat sejauh mana mengagumkan persembahan mereka. Dan seterusnya, pasangan itu adalah Barbie dan Ken. Persembahan yang hebat. Dan sekarang kan saya ingin mengumumkan pemenang hari ini. Pasangan yang menang ialah Barbie dan Ken. Tahniah. Walaupun mereka tidak mesra pada mulanya, apabila mereka melihat pasangan lain menang Rabu dan Ginu saling memandang dengan mata yang lembut. Kamu memang patut mendapatkannya.
Jumpa lagi nanti untuk cabaran yang lain. Setelah banyak usaha, Barbie dan Ken akhirnya menerima pengiktirafan daripada guru dan rakan-rakan mereka, mengakhiri perjalanan kerja keras mereka dengan cara yang lengkap.